Beli kereta tunai atau loan, mana lebih bijak? 7. Sebab ni boleh tentukan anda rugi ribuan ringgit atau hidup lebih tenang. Ramai orang bila nak beli kereta baru, terus fikir pasal design, brand atau monthly installment. Tapi jarang orang kaji betul-betul. Lebih baik bayar tunai terus atau ambil loan. Keputusan ni nampak remeh, tapi sebenarnya boleh tentukan sama ada kewangan anda stabil atau terikat hutang bertahun-tahun. Dalam video ni, saya akan kongsikan 7 sebab penting yang akan bantu anda buat pilihan yang lebih bijak. Sebelum kita mula, saya cadangkan anda sediakan tempat yang selesa dulu. Ambil buku nota atau buka apps catatan dalam telefon supaya mudah untuk tulis poin-poin penting nanti. Sebab topik ni mungkin nampak simple, tapi bila anda faham betul-betul, ia boleh selamatkan ribuan ringgit dan bagi ketenangan jangka panjang. Yang pertama, tunai. Tak ada komitmen bulanan. Bila anda beli kereta secara tunai, kelebihan paling jelas ialah anda tak ada komitmen bulanan langsung. Bayangkan, setiap kali hujung bulan, orang lain sibuk fikir macam mana nak cukupkan duit untuk bayar ansuran kereta. Anda pula boleh tarik nafas lega sebab kereta tu dah jadi hak milik anda sepenuhnya. Tak ada lagi rasa risau kalau tiba-tiba pendapatan berkurang, bisnes slow atau berlaku kecemasan. Sebab apa? Sebab kereta anda tak terikat dengan bank. Anda bebas guna kereta tu untuk bekerja, berniaga atau sekadar kegunaan harian tanpa perlu fikir ansuran yang mengejar setiap bulan. Selain itu, bila tak ada hutang bulanan, kewangan anda lebih fleksibel. Duit gaji atau pendapatan boleh terus digunakan untuk perkara lain yang lebih penting, seperti simpanan, pelaburan atau keperluan keluarga. Inilah salah satu bentuk ketenangan yang ramai orang tak sedar, sebab kebanyakan kita dah terbiasa hidup dengan hutang kereta. Jadi, beli kereta tunai memberi anda satu kelebihan besar. Bebas daripada komitmen bulanan yang kadang-kadang boleh jadi beban emosi dan kewangan. Anda memiliki kereta sepenuhnya dan tiada siapa boleh ambil balik kereta itu daripada anda. Nombor 2, tunai. Jimat faedah bank. Satu lagi kelebihan besar bila beli kereta secara tunai ialah anda jimat banyak daripada bayaran faedah bank. Ramai orang tak sedar, harga kereta yang ditunjuk di showroom bukanlah jumlah sebenar yang mereka akan bayar kalau ambil loan. Contohnya begini, anda beli kereta berharga RM60,000. Kalau ambil pinjaman selama 7 tahun, dengan kadar faedah sekitar 3% hingga 4% setahun, jumlah bayaran keseluruhan anda mungkin mencecah RM70,000 Malaysia hingga RM75,000. Itu bermakna anda bayar lebih RM10,000 hanya kerana kos faedah. Duit tambahan itu sebenarnya tak pergi ke kereta anda. Ia pergi ke pihak bank. Sekarang bayangkan, dengan RM10,000 yang dibayar sebagai faedah tadi, anda sebenarnya boleh gunakan untuk benda lain. Simpanan kecemasan, modal bisnes kecil-kecilan, ataupun pelaburan yang boleh gandakan duit. Tapi sebab memilih loan, duit tu hangus semata-mata untuk bayar kos pinjaman. Bila anda beli kereta secara tunai, anda elak terus daripada bayar kos tambahan ini. Harga kereta yang ditunjukkan, itulah harga sebenar yang anda bayar. Tiada charge tersembunyi, tiada faedah bank, tiada kos tambahan. Dan yang lebih penting, setiap kali orang lain masih bayar ansuran dengan faedah, anda pula boleh gunakan lebihan duit bulanan untuk bina kekayaan. Inilah rahsia kenapa ramai pakar kewangan selalu sarankan kalau mampu beli kereta secara tunai. Ia bukan sahaja jimat ribuan ringgit, tapi juga memberi anda lebih kuasa untuk mengawal aliran kewangan jangka panjang. Yang ketiga, loan, modal awal rendah. Kalau tadi kita bincang pasal beli tunai,
Sekarang mari kita tengok kelebihan utama bila ambil loan kereta, iaitu modal awal yang rendah. Bila anda pilih untuk buat pinjaman, anda tak perlu keluarkan duit besar sekaligus. Biasanya, bank hanya minta deposit sekitar 10% daripada harga kereta. Contohnya, kereta harga RM60,000. Anda mungkin cuma perlu bayar RM6,000 sebagai deposit, selebihnya pihak bank akan biayai. Situasi ini sangat membantu bagi mereka yang baru mula bekerja atau pasangan muda yang baru nak bina keluarga. Sebab nak kumpul RM60,000 tunai memang makan masa lama, mungkin bertahun-tahun. Tapi dengan loan, anda dah boleh pakai kereta hanya dengan modal kecil di tangan. Selain itu, duit yang sepatutnya anda gunakan untuk bayar kereta tunai boleh disimpan untuk perkara lain. Contohnya untuk kecemasan, untuk bayar kos rumah, atau untuk pelaburan yang boleh menjana keuntungan lebih tinggi daripada kadar faedah pinjaman. Dalam erti kata lain, loan memberi anda ruang bernafas. Anda masih ada simpanan tunai dalam tangan, walaupun dah dapat kereta. Namun, kelebihan ni datang dengan tanggungjawab. Walaupun modal awal rendah, anda kena disiplin untuk bayar ansuran setiap bulan. Kalau tidak, kereta boleh kena tarik balik dan lebih teruk lagi, anda masih berhutang dengan bank. Jadi walaupun loan memudahkan anda miliki kereta lebih awal, pastikan anda benar-benar mampu menanggung komitmen jangka panjang. Yang keempat, loan, simpan tunai untuk pelaburan. Salah satu kelebihan terbesar bila anda ambil kereta secara loan ialah anda masih boleh simpan sebahagian besar duit tunai anda untuk tujuan lain, terutamanya pelaburan. Mari kita ambil contoh mudah. Katakan anda ada RM60,000 dalam simpanan. Kalau anda beli kereta secara tunai, duit itu terus habis dan bertukar menjadi kereta. Masalahnya, kereta adalah aset susut nilai. Maksudnya, setiap tahun nilainya makin jatuh. Hari pertama anda bawa keluar dari showroom, kereta itu mungkin sudah jatuh harga 10% hingga 20%. 5 tahun kemudian, nilainya mungkin tinggal separuh. Jadi, dari sudut kewangan, kereta bukanlah tempat terbaik untuk parking duit tunai yang banyak. Tapi kalau anda guna loan, anda mungkin hanya keluarkan RM6,000 hingga RM10,000 sebagai deposit dan baki ansuran dibayar secara bulanan. Maknanya, anda masih ada baki tunai lebih kurang RM50,000 dalam tangan. Duit ini boleh digunakan untuk pelaburan yang berpotensi menghasilkan pulangan lebih tinggi daripada kadar faedah pinjaman kereta. Contoh, kalau anda laburkan RM50,000 ke dalam instrumen pelaburan yang beri pulangan sekitar 8% setahun, dalam setahun anda boleh dapat RM4,000. Dalam masa 5 tahun, pulangan terkumpul boleh jadi belasan ribu ringgit. Bandingkan dengan kereta, nilainya makin jatuh, tapi duit yang dilaburkan makin naik. Selain pelaburan, simpanan tunai ini juga penting untuk kecemasan. Kalau tiba-tiba anda hilang pekerjaan, jatuh sakit, atau ada kecemasan keluarga, anda masih ada duit untuk bertahan. Kalau semua duit sudah habis dibayar tunai untuk kereta, situasi kecemasan macam ni boleh jadi sangat mencabar. Inilah sebabnya ramai pakar kewangan kata, ambil loan bukan semata-mata beban, tapi boleh jadi strategi bijak. Asalkan anda kawal ansuran bulanan supaya tak melebihi kemampuan, baki tunai anda boleh diguna untuk bina kekayaan jangka panjang, bukannya terkubur dalam aset yang menyusut nilai. Yang kelima, tunai, mental and kewangan stabil. Ramai orang tak sedar, salah satu kesan paling besar bila anda beli kereta secara tunai ialah kestabilan dari segi mental dan kewangan. Kedengarannya mungkin biasa, tapi sebenarnya inilah yang ramai orang cari dalam hidup, ketenangan. Bila anda beli kereta tunai, anda tak ada lagi bayaran bulanan yang menekan setiap hujung bulan.
Cuba bayangkan situasi begini. Seorang pekerja biasa dengan gaji RM3,000 sebulan, tapi dia ada komitmen ansuran kereta RM800. Itu dah ambil lebih kurang 25% daripada pendapatan bulanannya. Kalau tiba-tiba berlaku kecemasan, gaji dipotong atau kos hidup meningkat, tekanan untuk cari duit tambahan sangat tinggi. Kadang-kadang sampai hilang fokus dalam kerja, stres dengan keluarga dan hidup rasa tertekan. Tapi bila beli kereta tunai, semua tekanan tu hilang. Kereta tu milik anda sepenuhnya. Tak ada siapa boleh tarik balik. Tak ada surat amaran dari bank. Tak ada rasa takut kalau duit tak cukup hujung bulan. Mental anda lebih tenang sebab salah satu beban kewangan terbesar rakyat Malaysia, iaitu hutang kereta, anda dah lepaskan terus. Selain daripada ketenangan, kestabilan kewangan juga jauh lebih baik. Duit gaji atau pendapatan bulanan anda boleh terus digunakan untuk benda yang lebih produktif. Simpanan, pelaburan, belanja keluarga atau modal bisnes. Tak ada komitmen tetap yang mengikat. Jadi aliran tunai, cash flow, anda lebih fleksibel. Malah, bila hidup bebas daripada hutang kereta, anda juga boleh buat keputusan kewangan lain dengan lebih berani. Contohnya, kalau anda nak ambil pinjaman rumah, bank akan nampak anda tiada komitmen hutang kereta. Maka peluang lulus loan rumah lebih tinggi. Dari segi psikologi pula, anda lebih bersemangat urus kewangan sebab tahu beban bulanan anda ringan. Pendek kata, beli kereta tunai bukan sekadar jimat duit. Ia juga pelaburan untuk kesihatan mental anda. Sebab ketenangan hati, bebas dari tekanan hutang dan aliran kewangan yang stabil adalah nilai yang tak ternilai harganya. Yang keenam, loan, bina rekod kredit. Ramai orang takut dengan hutang, tapi sebenarnya hutang yang diurus dengan betul boleh jadi senjata kewangan. Salah satu kelebihan besar bila anda beli kereta dengan loan ialah peluang untuk membina rekod kredit yang baik. Apa maksud rekod kredit? Ia adalah sejarah bagaimana anda mengurus hutang. Di Malaysia, rekod ini disimpan dalam sistem seperti CCRIS atau CTOS. Bila anda buat pinjaman, bank akan tengok sama ada anda jenis bayar tepat waktu atau selalu lewat. Kalau anda konsisten bayar ansuran kereta setiap bulan tanpa gagal, skor kredit anda akan naik. Kenapa skor kredit ni penting? Sebab ia jadi penentu utama bila anda nak buat pinjaman lain, terutamanya rumah. Bank lebih yakin untuk luluskan pinjaman jumlah besar kalau anda ada sejarah bayaran hutang yang baik. Dalam erti kata lain, ansuran kereta yang anda bayar setiap bulan adalah bukti kepada bank bahawa anda seorang yang bertanggungjawab dengan kewangan. Bayangkan begini, dua orang berbeza nak beli rumah. Orang pertama tak pernah ada sebarang pinjaman, jadi bank tiada rekod sama ada dia boleh disiplin bayar hutang atau tidak. Orang kedua pula ada loan kereta selama 5 tahun dan semua bayaran dibuat tepat masa. Dari sudut bank, orang kedua nampak jauh lebih meyakinkan. Selain itu, bila skor kredit anda tinggi, bukan saja peluang pinjaman diluluskan lebih cerah, malah kadang-kadang anda juga boleh dapat kadar faedah lebih rendah untuk pinjaman seterusnya. Ini bermaksud anda jimat banyak duit dalam jangka panjang. Jadi, walaupun loan kereta nampak macam beban, ia sebenarnya boleh jadi batu loncatan untuk capai matlamat kewangan yang lebih besar. Dengan syarat, anda mesti disiplin, jangan culas bayar, dan anggap ansuran kereta itu sebagai latihan untuk urus hutang dengan bijak. Yang terakhir, yang ketujuh, loan. Risiko kereta kena tarik. Kalau kita cakap pasal loan, memang ada banyak kelebihan. Tapi kita juga kena jujur tengok risikonya. Dan antara risiko paling besar bila ambil kereta secara pinjaman ialah kemungkinan kereta anda kena tarik balik oleh bank. Macam mana boleh jadi begitu? Bila anda tanda tangan loan, itu adalah perjanjian rasmi dengan bank. Setiap bulan anda wajib bayar ansuran ikut jadual.
Kalau anda gagal bayar untuk beberapa bulan berturut-turut, bank ada hak penuh untuk menarik balik kereta anda melalui proses yang dipanggil repossession. Bayangkan, anda baru 2 tahun pakai kereta yang sepatutnya dibayar selama 7 tahun. Disebabkan hilang kerja atau ada kecemasan kewangan, anda tak mampu bayar ansuran selama 3 bulan. Bank akan hantar notis amaran. Kalau masih tak bayar, pada bila-bila masa kereta boleh ditarik walaupun anda tengah gunakannya. Yang lebih menyakitkan, walaupun kereta sudah ditarik, anda masih berhutang dengan bank. Sebab kereta akan dijual semula, tapi harga lelong biasanya jauh lebih rendah daripada baki hutang anda. Contohnya, baki hutang anda RM40,000, tapi kereta dilelong hanya RM25,000. Anda masih perlu bayar baki RM15,000 kepada bank, walaupun kereta tu dah bukan milik anda. Ini situasi yang ramai orang terperangkap. Akhirnya bukan saja hilang kereta, malah terpaksa tanggung hutang tambahan. Selain kesan kewangan, kesan psikologi juga besar. Tekanan bila kereta kena tarik di depan jiran atau kawan, rasa malu dan trauma kewangan boleh buat seseorang hilang keyakinan diri. Sebab itu, sebelum ambil loan kereta, anda kena benar-benar ukur baju di badan sendiri. Pastikan ansuran bulanan tak lebih 15% hingga 20% daripada pendapatan. Kalau lebih, risiko kewangan akan jadi sangat tinggi. Kesimpulannya, loan memang memudahkan kita miliki kereta awal, tapi ia datang dengan risiko besar jika kita gagal kawal kewangan. Jangan pandang ringan. Hutang kereta adalah komitmen jangka panjang dan kegagalan bayar boleh meninggalkan kesan yang sangat lama dalam hidup anda. Jadi sekarang anda dah dengar 7 sebab utama tentang beli kereta secara tunai dan juga loan. Kedua-duanya ada kelebihan, kedua-duanya juga ada risiko. Kalau anda ada simpanan tunai yang kukuh, beli kereta secara cash memang beri ketenangan dan kebebasan kewangan. Tapi kalau anda lebih selesa simpan duit untuk pelaburan atau kecemasan dan anda mampu disiplin bayar ansuran setiap bulan, loan juga boleh jadi strategi yang bijak. Yang penting, jangan ikut trend, jangan ikut orang lain dan jangan beli kereta semata-mata nak nampak bergaya. Ingat, kereta bukan aset yang naik nilai. Kereta adalah aset susut nilai. Jadi buatlah pilihan yang sesuai dengan kemampuan anda sendiri. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan kongsikan pada kawan-kawan anda. Hidup bijak, kewangan sihat dan ingat, keputusan hari ini tentukan masa depan kewangan anda.